سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تلطف لا يشعرن بكم أحدا ولا تلطف لا يشعرن بكم أحدا تلطف لا يشعرن بكم أحدا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana limpah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita semula pada malam ini. Mudah-mudahan ditemukan kita pada malam ini kita termasuk dalam golongan orang saleh yang sentiasa meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ilmu. Bukanlah dengan kejahilan, kerana ibadah, ketaatan dan amalan yang kita lakukan dalam keadaan jahil itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dari muka surat 7. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan datang beberapa hadis yang banyak yang tersebut di dalamnya beberapa perkara yang lain daripada yang tiga ini, yang tiga yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw waladin salihin yad'u lah aw ilmin yuntafa'u bih. Ada tiga yang tu: sedekah jariah, anak yang soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapanya, ilmin, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Jadi ada lagi hadis lain, ya. Kalau kita mengaji tak jenuh, dia kira tiga tu je. Dia jumpa hadis tu, lepas tu dia kata ni tiga ni sahaja. Ni yang masalah. Kalau pegang dengan satu hadis saja, memang tiga ni lah. Dia tak kira lah hadis-hadis yang lain, yang banyak lagi hadis lain yang menyatakan bukan takat tiga sahaja yang disebut dalam hadis tu. Sebenarnya ada hadis lain lagi. Sebab itulah kata musannif, datang beberapa hadis yang banyak yang tersebut di dalamnya beberapa perkara yang lain daripada tiga ini, menghubungi oleh pahalanya, maksudnya sampai oleh pahalanya akan manusia kemudian daripada matinya. Sebut hadis ni cerita berkaitan dengan sampai pahala orang yang dah mati. Maksudnya sampai lagi pahala dekat dia, ada lagi pahala daripada orang hidup, daripada amalan, daripada sedekah dia, daripada anak yang soleh ataupun ilmu yang dia ada manfaat yang dia sebarkan ilmu tu, kan? Jadi ada lagi hadis lain yang sampai pahala kepada manusia kemudian, maksudnya selepas daripada matinya, telah memeriksa akan dia oleh Al-Hafiz As-Suyuti, maka sampai ia 11 perkara. Telah memeriksa ni, telah menyelidik. Imam Jalaluddin As-Suyuti ni, kan, kalau nak ikut-ikutkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ni, memang dia mempunyai kepakaran dan mempunyai hafalan. Dia adalah ulama hadis, dia penghafal hadis, dia muhaddithin, dia termasuk dalam orang yang pakar hadis, yang hafal 100,000 hadis sekali dengan matan dan sanad dia.
Dan dia karang kitab pula, Masya Allah, tak tahulah, bertaburan. Kira kalau orang yang mengkaji dalam pelbagai bentuk ilmu ni akan jumpa kitab dia. Kajilah ilmu apa pun, kajilah ilmu apa pun, akan ada. Sampai tengok lah, Imam Suyuti ni memang semua bidang ilmu dia ada karang kitab dan mempunyai kepakaran dalam mengarang kitab tu. Ya. Ada satu ma'rad, ya, pameran kitab sedunia lah, yang pernah saya hadir lah. Dan dalam banyak-banyak tu saya duk carilah kan, saya duk carilah cerita kitab-kitab tentang cerita pasal jin ni, pasal jin. Jadi banyak dah pengang-pengang kitab hak duk karang kitab cerita pasal jin, asal usul jin, sejarah jin, macam-macam jenis jin dah cerita. Lepas tu dalam duk cari-cari terjumpa satu kitab, tercorot jugalah kitab tu. Ambil tengok tajuk dia, tertarik, ya. Tajuk dia tertarik lah. Sebab tajuk tu tak ada lagi lah ulama karang yang tajuk dia macam mana yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Asyuti ni. Saya tak tahu lagi itu kitab dia. Jadi bila ambil pegang-pegang, tengok satu tajuk yang menarik. Tengok dari jauh saya tengok, kata cantik ni, apa tajuk? Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Permata yang hilang ataupun permata yang gugur, pada menyatakan hukum hakam tentang jin fi Ahkamil Jan. Tak bisa dengar lagi hukum hakam jin, ya. Kita duk cerita hukum hakam yang ada pada manusia saja. Ambil tengok pengarang, Masya Allah, memang hak yang jadi idola saya lah kan, yang menjadi idola saya. Tengok, Allahu Akbar, kata dalam banyak-banyak kitab duk cari, duk baca kitab-kitab dia. Rupanya ada lagi kitab dia yang saya tak baca, iaitu kitab tu lah, Luqtul Marjan. Cukup cantik perbahasan tu, dan tak pernah jumpa perbahasan daripada kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain ni biasa ya, dia bahas cerita tentang nak berubat macam mana, kalau kata ada kerasukan dan sebagainya lah kan. Nak tengok macam mana keadaan tempat duduk dia, macam mana dia ada. Itu biasa dalam kitab-kitab cerita berkaitan dengan jin. Tapi dalam kitab Imam Jalaluddin Asyuti ni, dia memang nak kata pakar, alim tak alim, dia sampai dalam alam jin pun dia boleh cerita selok-belok satu persatu, ya. Sampai dia boleh cerita sifat-sifat jin. Ada jin yang memang ada jin yang mati tu. Kita tahu kata jin ni akan hidup, tak mati-mati ni. Jin ada yang jin mati, ada yang jin boleh terbang, boleh meresap, ada jin tak boleh terbang, tak boleh meresap. Dia memang dia berjalan macam kita manusia. Saya kata dahsyat kitab tu. Dan dia cerita tu bukanlah dia cerita daripada datang daripada diri dia, riwayat hadis. Dan paling menarik sekali kan, riwayat hadis, walaupun hadis tu dia sendirilah yang mengorakkan, menghuraikan berkaitan dengan sanad hadis tu, sebab dia pakar hadis. Dia bawa cerita yang pertama sekali berkaitan dengan boleh ke tak boleh manusia kahwin dengan jin. Hukum hakam dia semua dia satu persatu diperhuraikan, dan sekali dengan hujah-hujah bagi ulama-ulama yang mengatakan boleh dan harus berlaku pada akal. Maksudnya harus berlaku di dunia ni, harus, cerita dia benda tu boleh berlaku. Bukti dia ialah Ratu Balqis, ya? Ratu Balqis tu ialah pak dia manusia, mak dia jin. Tu Ratu Balqis. Cerita tentang Ratu Balqis yang pada zaman Nabi Sulaiman tu. Itu semua benda-benda yang orang kata yang jarang diberbahaskan. Kemudian ada lagi pula, bila buka-buka lagi, rupanya ada lagi
tentang dia bawa mai hadis berkaitan boleh ataupun tidak jin ni nak kidnap, dia panggil ikhtitaf, nak kidnap maksudnya nak colek manusia masuk ke alam dia, harus dia buat mai dalil. Memang pada zaman Rasulullah memang ada orang yang dikidnap sampai bertahun-tahun tak balik, lepas tu muncul ada. Tu kira unik lah kitab tu. Alhamdulillah lah, saya pun bersyukur, alhamdulillah dah dapat bertemu dengan kitab tu. Dan kitab tu memang lain daripada yang lain lah, daripada ulama-ulama lain yang mengarang kitab berkaitan dengan jin. Nak abang kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ni memang orang yang pakar, sehingga kan pada satu ketika dia sampai ke kepakaran dia, hebat dia tu kan, ada sebuah kitab dia pernah mengaku dia sampai darjat mujtahid mutlak, ataupun dalam usul fiqh dia panggil mujtahid istiqlal. Mujtahid istiqlal ni maksudnya dia dah terpisah, boleh buat mazhab sendiri, macam Imam Malik, macam Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali tu kan, tu semua mujtahid mustaqil dia panggil. Mujtahid mustaqil ni maksudnya dia tak terikat dah dengan mana-mana pendapat tok guru dia pun, dia tak terikat, dia mempunyai kaedah yang tersendiri. Sampailah Imam Jalaluddin As-Suyuti ni dia merasa dia dah memang pakar semua ilmu bidang, dia tahu dah. Ada sebuah kitab saya tak ingat dah, kitab karangan dia juga kan, dia sendiri tulis dalam kitab tu dia dah sampai ke tahap darjat ni sekian-sekian. Tetapi Allah Ta'ala bagi teguran kepada pada beliau, dan beliau bertaubat kepada Allah SWT. Maksudnya dia masih lagi terikat dengan Imam Syafi'i, dia masih lagi terikat dengan mazhab Syafi'i, dia tak boleh pergi. Sebab itulah baru dia mula mengakui bahawasanya memang dia tak boleh lari daripada mazhab. Tu kira karang kitab beribu, beribu judul kitab yang dikarang tu kan, tu masih lagi orang kata apa, terikat dengan mazhab. Tapi orang zaman dah ni baru mengaji satu hadis, dua hadis, dengar pun dalam YouTube, lepas tu dia kata dia tak payah mazhab lah. Apa bayang? Macam mana? Orang yang pakar hadis, hafal hadis semua, karang kitab sampai pelbagai jenis bentuk, memang tak mampulah. Ada ulama yang cerita berkaitan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti ni, maksudnya orang tak mampu nak mengarang kitab, tak tahu, tak boleh nak fikir macam mana keadaan ilmu yang Imam Jalaluddin As-Suyuti ni, macam mana dia boleh dapat sampai macam tu, sampai dia boleh tahu semua rahsia-rahsia ni. Kalau cerita berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis ni, Masya Allah lah. Dan dia juga adalah ahli sufi, tarekat dalam mengamalkan tarekat Syazuliyah, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia mempunyai anak murid yang ramai. Itu hebatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti dia bukan kata tiga saja, dia selidik. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, maka sampai ia 11 perkara, maka menazamkan ia akan 11 perkara tadi pada katanya dengan sebuah syair lah. Menazamkan itu maksudnya dia susun dengan bentuk syair, iaitu idza mata ibnu adam laysa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashri ulumun bassaha wa du'aun najli wa arsun nakhli was sadaqatu tajri wa wirasatun mishafin wa ribatu thughri wa hafrul bi'ri au ijra'u nahri wa baitul lil gharibi binahu ya'wi ilaihi au bina'u mahalli dhikri wa ta'limun li qur'anin karimi fakhuzha min ahadisin bihasri. Artinya apabila mati manusia, nescaya tiada berlari atasnya, maksudnya tidak
tidak mengalirlah di atasnya, atas si mati tadi, daripada segala perbuatan, melainkan 10. Melainkan 10, no? Dia sebut ni atas tadi apa? 11, no? 10 lah, bukan 11. 10. Melainkan 10 perkara. Pertama, pengetahuan yang menaburkan ia akan dia. Pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat ni, macam mana kita nak tahu ilmu tu bermanfaat? Maksudnya satu ilmu, satu penyusunan, yang penyusunan itu dapat digunakan oleh orang lain. Tu dia panggil yang bermanfaat. Sebab tu dia kata yang ilmu yang bertebaran, yang disebarkan. Bila disebarkan ilmu tu, maka ada orang dapat mengambil faedah, manfaat daripada ilmu yang dia sebarkan. Tak kira lah apa sahaja ilmu yang dapat memberi manfaat. Ilmu akhirat terutama lah, kan? Dia kaji, oh dia dapat satu qawaid, kaedah bagaimana cara nak membaca Quran dengan cepat. Dia kaji cara macam mana ni, cara nak baca Quran dengan cepat. Ada satu buku tu, dia ustaz apa dah daripada Indonesia, dia buat kajian. Buku tu nama Ruhul Ma'ani. Dia kata di situ tajuk depannya boleh membaca Al-Quran dalam masa 30 jam. Boleh, ada, memang ada duk jual. Tapi dia kena kena baca dia punya muqaddimah depan tu, dia beritahu cara macam mana nak dapat semua benda tu. Dia dapat buat ringkasan daripada kaedah qiraati tu sampai 6 buku tu, kan? Qiraati, yang nak buat qiraati tu. Yang tu dia boleh buat ringkasan tu, dia sampai boleh dapat 30 jam, dan dia boleh buat dengan secara sedikit. Sikit ya. Dia punya latihan untuk baca tu sikit ya, dia boleh capai. Dan capai dia tu pula, buku dia tu siap dengan tajwid. Dia bukan asing tau, sekali dengan tajwid. 30 jam tu sekali dengan tajwid, dan dia bubuh ayat-ayat yang berkaitan dengan tajwid sampai habis. Semua hukum tajwid. Hukum nun mati, hukum mim mati, kan? Kemudian hukum mat, hukum ra, bacaan ra, kan? Lepas tu waqaf, cara macam mana nak baca resam Osmani, waqaf macam mana, dia ajak semua siap. Tapi 30 dalam masa 30 jam. 30 jam tu, kan? Dan saya dah cuba test guna buku tu pada beberapa orang pelajar budak kecil lah, kan? Budak darjah 1, kan? Budak darjah 2 pun ada, darjah 3 pun ada. Memang berhasil, ya? Tapi kena ikut teknik dia tu, bermanfaat, cepat, tanpa mengeja. Dia pun di situ dia tak beritahu untuk mengeja. Kita dulu kita belajar dulu apa dia punya istilah dia, johama. Jadi johama tu kan, juzu amma jadi johama tu, tak apalah, kan? Itu dah istilah orang kampung ni. Ni apa, duk johama lagi tak habis-habis, kan? Berapa tahun dah nak mengaji dekat makcik tu lah, dekat, tak selalunya makcik lah duduk di kampung ni. Dia sekali dengan mengeja. Lepas tu dia dah mengeja betul, batang tak betul, ya Allah, memang susah pun. Saya pun ngeri susah, ya? Tapi alhamdulillah lah, kan? Saya abah saya ni hantar pergi dekat seorang untuk guru juga, laki. Saya ni kena laki, kalau perempuan saya main-main, kan? Laki dia pegang rotan lah. Alhamdulillah lah, 3 bulan lah saya khatam Quran lah, kan? Tapi kaedah lain lah, kaedah tu, dan saya terapkan kaedah tu. Siapa yang nak baca lancar Quran, memang kaedah tu lah, ya?
Senang ya tuan-tuan. Nak lancarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran ni senang. No? Kita dah boleh dah, kita kenal dah. Cuma pasal apa kita duk baca duk kokak. Pasal apa duk yang tu? Sampai bertonton duk baca duk macam tu juga. Tak boleh nak sambung. Ha? Dia cara dia kena sambung baca. Kalau kita tak sambung, jadi stuck lah. Kan? Jadi akan jadi stuck. Kalau jumpa alif lam tu tak apalah kita boleh sambung. Masalah tak jumpa alif lam. Tak jumpa alif lam tu yang kita jadi terberhenti tang tu, kita nak ambil tu yang jadi kadang-kadang hak yang tak payah tak jadi panjang tu. Jadi tok guru saya ni yang boleh kata saya khatam cepat ni, kan? Saya habis juzuk amma tu dalam masa lebih kurang sebulan, sehari 3 kali. Itu yang cepat tu. Sehari 3 kali. Kan? Saya tanya tok guru saya rahimahullah, dah meninggal dah. Berapa kali Tok Nyang? Panggil Tok Nyang. Berapa kali Tok Nyang? Aku selalu buat 2 kali ya, pagi dengan petang. Kan? Ikut suka nak main berapa kali pun tak apa. Tapi aku ingat hampir 3 kali. Pagi, tengah hari, petang. Pagi, tengah hari, petang. Saya antara anak murid yang memang paling laju lah sekali dengan tajwid. Dan saya ambil kaedah tu dan ramai orang dah memang boleh. Kalau kita nak buat bacaan Al-Quran, kita baca macam ni lah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan ikut. Yang tu tak boleh. Takkan dapat. Ya? Pasal apa kita tak dapat? Orang yang mengikuti, lepas saya baca, tuan-tuan baca, kan? Dia akan jadi tabiat tuan-tuan juga. Sebenarnya bacaan ni kena ubah tabiat bacaan. Tabiat membaca tu kan dia gagap, dia stuck. Jadi bila kita suruh baca, dia boleh baca ikut dia, kadar dia. Kalau dia sebut tak betul pun tak betul. Tok guru mana tahu dia sebut betul ke tak betul, tambah ramai-ramai pula. Jadi cara dia ikut terus. Mula saya baca bismillah, terus bismillah, ikut sebiji. Telinga tu dengar dia, ikut pelan-pelan. Mulut baca pelan-pelan. Dan kalau ikut, kalau di kampung-kampung, kalau dia panggil apa? Penerah. Kita main balik, kita nak baca balik kat dia kan. Kita main baca balik, sangkut lah, mesti sangkut. Saya pun baca sangkut juga ni, teguk tani tak panjang, tani tak dengung, dia akan beritahu tani. Memang lah, bila dia sangkut, apa yang tok guru buat? Hampir baca, bagi lencak, sekali main lain. Pakai budak, kalau budak lah, dia pakai sekali dia pergi duduk tentu dia main. Tapi tok guru saya ni, dia tak kisah. Sangkut, salah, dia teguk. Hak kita, yang dia perbetul kita tu, kan? Hak yang dia perbetul kita tu, bukan kita dapat hari tu. Kan? Walaupun hari tu kita dapat, esok kita akan lupa pula. Esok main tempat yang bacaan yang sama, tetap akan jadi salah juga. Tak kisah, dia tak kisah. Jadi pasal apa jadi macam tu? Jadi semangat. Saya tengok kawan-kawan saya tak khatam Quran pasal tak semangat. Sebab pi tak boleh ubah, balik. Pi tak boleh ubah, balik. Dah kali jadi boring, tak boleh ubah. Sebab tak boleh ubah. Kita budak, memang kita nak ubah. Kalau boleh nak laju, tapi tok guru bagi lambat. Jadi boring, tu yang duk main. Saya jadi semangat pasal sekali baca semuka mula-mula. Sekali baca semuka. Kan? Baca, ikut dia. Tok guru baca, kan? Kita baca, tengok bibir dia, ikut dia sebut bibir dia sebutnya, kita pun dia pun tak tahu kita sebut betul ke tak betul. Tapi kita ikut lah. Habis dah semua, okey, pergi duduk tentu ulang. Lepas habis ulang, Tok Jang habis dah ulang, balik. Macam tu je. Satgi tengah hari main pula, main. Tadi hak baca tadi main baca. Kita baca satu-satu. Sangkut juga. Nak bagi tahu dalam satu juzuk lebih sikit Tok guru tegur. Tok Jang ni tegur saya satu juzuk lebih memang kena tegur. Lepas tu kan ayat banyak yang berulang.
Huruf mat ni boleh katakan tiap-tiap kali baca wajib kena ada. Jadi ubah tu yang jadi semangat. Boleh ubah dah. Tak boleh baca pun boleh ubah dah. Tak maksudnya tak boleh baca lancang pun boleh ubah dah. Ubah. Okey, ubah yang ni pula. Jadi cepat. Baca pula. Sekali ubah. Lepas dah lancang sejuzuk dah macam tu, dia buka slide. Balik ni dengan balik ni. Ubah. Jadi saya main lama sikit lah duduk baca 2 buka, habis dia tengok makin lancar, maka dia kata 2 line. Itu yang saya habis cepat, saya khatam cepat. Riuh lah satu kampung kan. Saya paling lambat sekali belajar Quran. Saya paling lambat sekali dalam kampung tu belajar Quran. Saya darjah 4 baru saya pergi belajar Quran. Maksudnya sebelum darjah 4 tu kan, saya mainnya. Kawan-kawan lain tadika lagi dah pergi dah mengaji Quran. Mereka dah kata ni Mak Ki ni biar nak jadi apa tak tahu. Mereka yang tua saya tak mau. Jadi saya pergi, orang semua terkejut. Yang boleh terkejut tu satu kampung pasal buat khatam buat apa? Pulut kuning kan? Dulu kan pulut kuning. Pulut kuning tu kira bantu lah. Sebut pulut kuning ni, siapa dia khatam Quran? Dan saya ni salah seorang anak murid yang dibawa oleh tok guru saya pergi round lah. Kalau tahlil apa semua saya kena ikut sekali lah. Dia memang mewajibkan saya ikut. Lepas tu kalau Umar Nuri berjanji lah apa semua, saya kena ikut. Dia ajak sekali dengan berjanji semualah kan. Masa tu sekolah rendah sekolah kebangsaan. Dan kaedah tu, dan saya terapkan, saya buka kelas dan saya terapkan kaedah tu, alhamdulillah jadi menjadi. Iaitu cara dia ikut bacaan tok guru. Tok guru memang lancang, bagi kita nak lancang kita ikut dia supaya kita lancang. Lama-lama tak payah lama lah, 2 juzuk 3 juzuk insya-Allah lancang. Siap tahu lagi hukum tajwid, huruf mat ada berapa, mat lazim ada berapa, mat lazim harfi mukhaffaf ada berapa, mat lazim musaqqal kalimi ada berapa kan, ikhfa ada berapa, izhar ada berapa, semua dalam kepala. Sampai hari ini boleh buat peluang. Jadi kaedah dia, dan saya jumpa dalam buku ada orang Indonesia tu buat 30 jam kan. Dia tak mengeja. Kita dulu di kampung sini mengeja, kampung-kampung yang biasa ni mengeja macam mana? Alif dati alif dati sama. Kalau macam tu punya susah, saya tak boleh, saya lupa dah nak eja, saya tak boleh ajak orang lah ajak tu. Alif dati alif bawah i alif dak pa u i u kan. Cukup tak boleh nak dapat lah saya lah ni lah tu. Pasal apa tak boleh dapat? Saya masuk sekolah agama, saya ingat lagi arwah Ustaz Latif, dia ajak saya mengeja dalam bahasa Arab. Bakasrah sin sukun bis miskasrah alif lam syaddah madah millah kasrahi bismillahi. Tu mengeja dalam bahasa Arab. Kedah, tok guru Kedah, belah Kedah lah, orang duk belah Kedah, memang dia mengeja dalam bahasa Arab. Saya rasa baca mengeja dalam bahasa Arab itu lebih tepat dan lebih senang. Saya nak cerita tu, kaedah tu ialah terbit daripada orang yang ada pengalaman. Kaedah tu terbit daripada orang yang pengalaman, maka dia yang terbitkan kaedah tu, yang tu dia panggil ilmu yuntafa'u bih. Cuba bayang, kalau dia mengajar, lepas tu ada orang boleh ikut dengan qawaid kaedah yang dia buat, dan dia boleh dapat untuk diri dia, tak boleh hantar ke orang lain pun, itu dah cukup memadai sebagai saham dia bila dia masuk dalam kubur. Itu dipanggil ilmu. Ilmu tu boleh diguna.
Jangan duk reka sendiri, duk seorang-seorang khayal. Aku ingat nak reka satu ilmu je ni lah semua, tapi tak habaq kat orang. Yang tu la yuntafa, tidak dapat memberi manfaat. Dia mesti kena bagi. Dia kena cari anak murid lah. No? Cari anak murid ni, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ada dua bentuk. Dalam ilmu tasawuf, dalam pengajian ilmu tasawuf, ilmu tarekat, makrifat dan hakikat ni, dia ada dua bentuk. Wajiblah ni, cerita wajib. Berguru adalah wajib. Tak dapat tidak. Bagi dalam agama wajib. Kalau hal dunia harus. Hal dunia harus. Dia nak ambil dalam YouTube, dia nak baca buku, tibai sendiri lah. Macam mana cara aku nak pegang gaji ni ya? Ambil buku tengok, oh pegang macam ni gaji. Oh tak tangan macam ni, tak gaji tarik macam ni, jangan tekan. Dia habaq dah sekejap. Yang tu dalam dunia punya. Yang tu harus. Tak pakai ni tak ada tok guru pun tak apa. Tapi kalau ilmu agama wajib kena ada guru. Sebab pasal apa? Syaitan, iblis, dia memang merosak. Dia memang nak memang nak menyesatkan anak Bani Adam ni. Anak cucu cicit Adam ni memang dia janji dah nak menyesat. Jadi dia akan main, dia akan jelma macam-macam lah, dia akan menyebabkan kita tersasar. Itu dia cukup mau. Kalau tersasar, susah nak tarik balik dah. Kalau sesat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia ada dua bentuk. Pengajian yang berguru ni ada dua bentuk cara dia. Yang pertamanya, tok guru cari anak murid. Diilhamkan kepada tok guru tu, dan tok guru tu nampak anak murid ni ada potensi, dia tangkap anak murid tu. Panggil dia, hang kena mengaji dengan aku. Aku nak curahkan ilmu yang aku ada, aku nak bagi ke hang begini-begini. Aku nak tarbiyah hang, aku nak didik hang. Aku nampak potensi. Allah Ta'ala bagi ke dia kasyaf, boleh nampak anak murid. Itu satu. Yang kedua, iaitu anak murid cari tok guru. Yang paling banyak sekali adalah anak murid cari tok guru lah. Kan? Dia ada dua bentuk. Dia bagi kinayah dia, iaitu dia kata guru ni umpama dia duduk di atas, kan? Anak murid duduk di bawah. Emma nak naik kepada tok guru tu, dia yang suruh tali, ataupun nak naik dekat tok guru tu, kita yang ambil tali suruh kat tok guru tu. Kalau tok guru tu sambut, maksudnya dia terima kita sebagai murid. Kita naiklah tali tu. Kan? Kalau dia tak terima, kita tok tali, dia tak mau sambut, maksudnya kita tak boleh jadilah anak murid dia. Carilah tok guru lain. Cari tok guru, tetap kena cari tok guru dia. Sebab dia tak mau. Dia tengok dia ni payah, kan? Dia ni payah, dia ni ketegak ni. Dia tak mau sambut lah tali tu. Tapi kalau lah kata tok guru tu tengok, kan, dia kata dia nak mengaji dengan tok guru tu, tok guru kata tak apa, dia nak uji tengok. Kata, hang ambil tali tengok, tahu? Ambil tali, kan, tahu? Tok guru buat tak tahu, tak sambut. Tadi dia yang suruh ambil tali, tahu? Tahu apa kata? Tok guru nak sambut, tapi dia buat tak tahu. Kan? Tahu sampai berhari-hari tahu, tok guru buat tak tahu. Kan? Tengok-tengok, dia ni memang semangat sungguh, ada ijtihad. Maksudnya ada kata apa, kesungguhan, rajin sungguh, memang nak ni. Baru dia tahu terus sambut, sebab dia boleh sabar. Tok guru ni. Tu dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apa Nabi Khidir bubuh apa syarat dia nak jadi anak murid? Kan? Nabi Musa memang nak berguru dengan Nabi Khidir, sebab Allah Taala perintah hang kena nak dapat ilmu, hang nak tahu ada lagi hamba aku yang aku bagi ilmu, yang hang tak ada ilmu tu, hang pergi jumpa orang ni, iaitu Nabi Khidir. Surah Al-Kahfi. Buka dalam surah Al-Kahfi. Tak ada putus cerita daripada mula sampai habis, tak ada putus. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir menuntut ilmu. Apa Nabi Khidir kata apa? Bila Nabi Musa kata nak belajar, kata Nabi Khidir tahu dah, hang takkan sabar. Kata hang tak boleh sabar, kata. Nabi Musa kata, insya-Allah hang akan dapati aku seorang yang sabar, kata.
Nabi Khidir kata hang tak boleh, hang takkan sabarnya. Memanglah kisah Nabi Musa kan ada. Nabi Musa buat apa? Kisah dia. Biasa nampak orang kan mati. Kurang ajar sangat. Nabi Musa biasa nampak orang mati terus. Sebab tu yang puak-puak Firaun hambat sangat dia tu. Tu kisah tu Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir kata tak boleh, hang tak sabar. Kata insya-Allah hang akan dapati, aku akan cubalah sabar. Nabi Khidir kata tak apalah, kalau nak cuba sabar boleh. Kan? Awal-awal lagi ya, naik sampan tu hilanglah sabar. Aku dah kata dah hang takkan sabarnya. Lupa. Aku ni setan kena aku ni, dia bagi aku lupa janji tadi ni kena sabar. Tak apa. Tiga isu ya. Tiga bentuk saja diuji Nabi Musa. Maka berpisah. Tak boleh, hang tak boleh mengaji. Cukup atakat tu ya ilmunya hang boleh dapat. Sebenarnya banyak lagi ilmu boleh dapat. Tapi pengajaran untuk Nabi Musa diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Khidir, maka takat 3 situasi saja. Tu pun habis tak ada dah. Punya tahannya Nabi Musa ni. Orang buat baik, orang yang buat baik dengan kita, pada adat dia kita mesti balas dengan kebaikan. Orang baik macam itulah kita duk hukum di dunia lah ni, macam itulah. Kita tolong dia apa semua, lepas tu dia maki kita. Kut-kut lah nak terima kasih. Itulah bahasa kita. Nabi Musa macam tu. Hang sepatutnya orang buat baik dengan hang, orang bagi percuma lagi. Kita duk jalan kaki, tiba-tiba ada kereta mai. Tengok kita tak larat jalan. Ni mailah, ni tumpang dia nak pergi mana? Saya nak pergi stesen bas tu kata. Jauh lagi stesen bas tu. Mai saya bawa. Kan? Tak apa ke? Boleh. Mai lah masuklah kata. Saya bukan ada duit ni. Kan? Nak bagi upah apa semua. Free. Mai. Tak payah bayar. Kita pun bawa dia sampai ke stesen bas, keluar. Pumpang dia maki kita. Apa bawa kereta sopakan penyamun, pumpang tak reti bawa kereta, tekan macam ni apa semua. Geram tak? Jadi kita kurang ajar sungguh orang. Bagi kat dia dengan percuma, tolong dia lagi, turun-turun dia dah buat maki hamun kita, hina kita pula, bawa kereta tak reti, lesen terbang. Macam itulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Orang dah bagi sampan, tengok Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tuan sampan tadi ni, tengok pelawar ni naik sampan saya bagi cara percuma sebab orang soleh nak naik, Nabi nak naik, rasa bangga bawa ni. Dah naik bagi percuma, pergi tebuk pula sampan, bagi rosak pula sampan sampai masuk ayak nak tenggelam. Sampai tu maksudnya ayak penuh dah. Ayak penuh dah, tak boleh nak buat apa, sampan. Dan orang yang kerja duk bawa sampan duk pi balik lintas di antara dua benua tu, itulah dia punya hasil pencarian rezeki dia untuk bela anak bini dia. Sampan tu saja yang dia ada. Habis tu siapa yang Nabi mana yang tak marah kalau kata hang buat kerja salah macam tu? Dah bagi free, hampir tabuk pula macam ni. Dan Nabi dia kata, sebab itulah buat hang takkan sabarnya. Hang tak boleh sabar ni. Tu antara dia dalam Quran sebut dah cara menuntut ilmu memang perlu kepada kesabaran. Kerana tok guru tak tahu ujian. No? Padahal tok guru bukan dia perangai dia tu, tapi dia saja tunjuk buat perangai supaya kita nak tengok ada kesabaran ke tak ada kesabaran. Baik, itu menuntut ilmu. Jadi tok guru kalau dia ada ilmu, dia nak cari anak murid, kata aku ni ada ilmu masak je, aku nak cari anak murid siapa? Anak kita ada, panggil dia mai. Ni, mai mak nak ajak macam mana? Esok hang kahwin hang tahu nak buat macam mana. Laki perempuan ajak. Ilmu kemahiran hidup. Kena ajak tu, kemahiran hidup tu.
Kan? Tu ilmu yuntafa'u bih. Bila dia besar, dia tahu dia ada asas. Ni sampai nak tomeh, macam mana nak tomeh pun tak kerti. Bukan kata macam tu. Saya jumpa duduk pondok, pak dia bawa mai, duduk dengan saya bagi kat dia bawang, suruh dia kupas bawang. Saya gelek kepala. Rupanya nak kupas bawang kena ada ilmu pun. Saya duk ingat tak perlu ilmu, tengok orang buat macam mana sudah. Dia ambil bawang besar tu, dia ambil pisau. Nak buang kulit bawang. Macam kupas pelabu. Saya kata, ni siapa dia ajak buat kupas kulit bawang macam ni? Salah ke? Macam ni, tak kena macam ni ya. Nak atas tu ya. Ni buang macam ni habis dah. Tak tahu. Kena tunjuk buka macam mana. Oh, lagi 2, 3, 4 kali ajak pun tak kerti-kerti juga. Rupanya ada orang jenis tu. Dia tak boleh. Cannot breathe. Tak boleh. Tu nak beritahu ilmu yuntafa'u bih. Kalau siapa yang ada ilmunya macam ni, ada yang memberi manfaat, tak kira hal dunia ataupun hal akhirat, terutamanya hal akhirat, maka kalau dia curahkan ilmu dia bagi tahu cara macam mana, kan, orang dapat manfaat daripada teknik yang dia tunjuk. Itulah saya kata tu, karang kitab 30 jam untuk capai baca Quran dengan lancar dan bertajwid. Ada orang boleh tu apa banyak pahala, tak mati lagi pahala duk jalan dah. Tak mati lagi pahala duk jalan dah. Masya-Allah. Tu ilmu yuntafa'u bih. Dan ilmu ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dia, nombor 1 mula-mula sekali ilmu. Mula-mula sekali ilmu. Pasal apa? Sebab semua agama ini ialah diasaskan memang dengan ilmu. Nabi itu dibekalkan dengan ilmu, baru boleh berdakwah, baru boleh nak tangkis jawapan. Allah Ta'ala duk bantu. Allah Ta'ala sebagai mursyid kepada Nabi SAW itu, apa saja datang saja, apa saja masalah diajar kepada Nabi satu persatu. Dan Nabi pun bukan kata setelah jadi Nabi tak belajar. Nabi setelah jadi Nabi pun belajar lagi. Hal-hal dunia Nabi belajar lagi dengan para sahabat. Ada ketika sahabat dia nak buat satu perang, iaitu perang dengan orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah ni, kan? Rasulullah nak buat ration, nak buat pengepungan, kan? Nak kepung. Dia salah satu strategi perang, tak perang lagi, tak tumpah darahkan lagi, tak apa. Tapi tahan. Buat pengepungan. Depa tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kalaulah telaga tu duduk dalam satu kampung tu, ada telaga duduk luar kampung, pi kepung dekat telaga tu. Sebab dia punya asas dia nanti dia kat telaga tu ayak apa? Tahan tu. Keluar mai tangkap, keluar mai tangkap. Jadi Rasulullah buat pengepungan. Bila Rasulullah buat pengepungan, pasang kemah lah apa semua, sahabat mai tanya kepada Rasulullah. Dengan adab lah, sebab anak murid dengan tok guru. Tu adab. Ya Rasulullah, adakah pasang kemah dekat sini, pasang kemah dekat sini ni, adakah wahyu daripada Allah? Allah yang perintahkan pasang kemah dekat sini, buat kita nak buat ration dekat sini, kan? Rasulullah kata, tak, yang ni pendapat aku lah, kita buat kemah dekat sini. Oh, kalau bukan Belanda, boleh tak aku nak bagi pendapat tentang buat kemah dekat ni? Rasulullah kata, silakan. Jadi dia pun bagi tahu, kalau kita buat kemah dekat sini, depa duduk di tembok sana, depa ada tembok depa. Kalau depa pegang panah, depa akan bagi panah tu yang depa tarik. Kalau panah tu dibuat, tu sahabat cerita satu persatu, panah tu kalau dibuat dengan alat dia kayu dia, jenis kayu tu dia tarik apa semua, jauh dia akan sampai, dia akan sampai sini. Kita ni dengan panah tu kita akan dipanah oleh depa, kita akan kalah.
Jadi saya bagi cadangan, kita unuk lagi belakang. Panah mereka takkan sampai. Lembing lagi tak boleh sampai. Maka Rasulullah pun kata, macam tu ke? Tak apa. Kita ubah. Rasulullah perintahkan semua ubah kemah. Itu dia panggil dalam strategi peperangan. Itu hal dunia. Senjata dan sebagainya. Maksudnya Rasulullah pun belajar lagi. Bukan takat satu dua yang satu peristiwa. Banyak peristiwa peperangan yang Rasulullah SAW ni diberikan pandangan oleh para sahabat. Antaranya perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Khandaq tu yang boleh jadi perang parit tu. Macam mana boleh parit? Parit bukan strategi orang Arab, tetapi strategi orang Parsi. Kalau nak perang buat parit. Parit pula bukan calan-calan parit. Bukan parit macam parit kita tu. Ni parit punya luas ni. Siap buat parit tu, siap buat sekali dengan test kuda. Kalau lompat boleh tak? Kuda boleh lompat tak? Cek dulu kuda hak paling pantas sekali, kalau dia lari, dia lompat boleh lepas tak? Tang ni. Okey, tang ni dia lompat paling jauh dekat sini. Maka kita akan buat parit besar lagi daripada ni. Sebab kuda tu boleh lepas lagi kalau kita buat parit besar ni. Sebab tu buat parit punya besar. Dan kuda kalau turun, kalau dia mai jatuh dalam parit tu, dia tak boleh naik dah. Sekali dengan tentera-tentera tu pun tak boleh naik dah. Dalam sampai bawah. Bukan parit naik boleh naik balik tak. Yang itulah yang menjadi benteng utama bagi penduduk Madinah. Strategi Rasulullah SAW tak perang bertahan duduk, nak bertahan di Madinah pun juga sama juga. Sahabat bagi tahu kata, kalau perang kita duduk di Madinah itu benteng terakhir. Apa salahnya kita keluar pergi duduk awal lagi supaya kita tahan dulu. Kalau lepas waktunya mau benteng terakhirnya tu kota Madinah. Jadi kota Madinah terselamat, tak jadi tak termasuk dalam orang panggil tak termasuk dalam medan tempur di luar Madinah. Itu semua strategi itu dia panggil ilmu. Maka ilmu itu apabila memberi manfaat, maka dia memberi pahala banyak kepada kita. Bila masa hidup, bahkan semasa mati itu mai lagi pahala. Itu yang maksud kata ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Jadi jangan buat satu-satu ilmu yang tak memberi manfaat. Ilmu sihir, ajak orang ilmu sihir, itu tak bermanfaat. Jadi dia boleh menyebabkan kemudaratan, hang tanggung. Kalau ilmu tak bermanfaat, hang akan tanggung dosa orang. Hang ajak cara orang buka, cara mencuri macam mana. Hamai ni aku nak beritahu hang, aku ada teknik cara macam mana nak masuk rumah orang curi. Siapa pun tak tahu. Ilmu ni banyak dalam penjara. Sebab tu orang masuk penjara, dia keluar, dia lagi alim. Dia lagi pandai. Dia isap dadah, isap ganja, punya susah nak dapat. Tapi bila dia masuk penjara, Allah. Keluar lagi pakar, dia tahulah. Penuh semua tycoon dia tahulah. Kan? Depa dia ada dah maklumat apa dan sebagainya. Masya-Allah. Itulah orang panggil ilmu yang tak bermanfaat, jangan. Antara aja ilmu sihir. Ilmu sihir ni ada khilaf pendapat ulama juga berkaitan dengan belajar ilmu sihir. Jumhur, kebanyakan ulama kata haram, tak boleh belajar. Sebahagian daripada ulama kata boleh belajar dengan syarat. Tujuan dia belajar sebab dia nak balas balik sihir tu. Kadang-kadang sihir yang dibuat oleh orang yang melakukan sihir ni, dia tak boleh cara dia dengan cara hak yang tibbun nabawi ni. Kan cara baca ayat Quran apa semua tak boleh, tak ampuh. Tapi nak lawan dia balik dengan sihir dia juga. Terkadang. Jadi kalau macam tu boleh tak nak belajar, sebab kita nak belajar ilmu sihir tu nak lawan balik. Kebanyakan ulama kata tak boleh, tak perlu. Dia kata sihir ni ialah datang daripada Allah Taala juga. Allah Taala yang ajak juga sihir ni. Dan Allah Taala tahu cara ubat penawar dia nak bagi tawar sihir tu. Tak perlu belajar ilmu sihir tu. Sebab ilmu sihir itu adalah fitnah.
ya, yang diajar oleh dua malaikat yang Allah perintahkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Dan Harut dan Marut tu dah habaq dah dekat puak-puak ni, kan? Bagi tahu dah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ajak ke hampa ni, kami nak bagi tahu ni hampa ni, ilmu ni fitnah ni. Sebab tu yang lawan Nabi Musa semua adalah daripada orang yang pakar-pakar sihir nak lawan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa kena dah, Allah Ta'ala bagi tongkat Nabi Musa sebab nak lawan, kena waktu tu mukjizat untuk melemahkan, untuk nak berdakwah tu, nak melemahkan pandangan apa tu, akidah mereka ialah bagi lawan daripada sihir tu, ya. Mereka boleh buat ulang, tali boleh tukar jadi ulang. Nabi Musa punya tongkat boleh jadi ulang, bukan takat boleh jadi ulang, boleh makan semua ulang tu. Nak abang kata lebih ampuh. Sebab tu jumhur ulama mengatakan haram belajar ilmu sihir, ya? Kalau nak belajar ilmu untuk tawarkan sihir, itu memang fardu kifayah, boleh belajar, memang kena belajar untuk menangkis daripada perkara-perkara sihir. Itu dia panggil ilmu yang ada manfaat, ada ke ilmu yang tak ada manfaat, ya? Dan dalam Quran sebut dah, ilmu sihir itu tak ada manfaat, dia hanya menimbulkan fitnah, ilmu sihir tu. Sebab tu sihir tu semuanya dikategorikan tak ada kebaikan, semua jahat. Dan orang belajar ilmu sihir tu pun macam-macam, macam-macam. Yang hak terbaru ni saya dengar tangkai janin, loket janin, loket janin dijual di Thailand, dan dia ada jenis bentuk pemujaannya, janin manusia. Memang mereka ambil janin manusia, orang perempuan yang mengandung ambil janin tu buat keluar, gugurkan dia. Sama ada dia gugur sendiri ke dan sebagainya, yang tu wallahu alam tak tahulah. Yang saya tahu memang dia ambil janin daripada orang perempuan yang mengandung, ambil janin tu dia ada saiz, no? Lagi besar dan lagi mahal tangkai tu, loket tu ambil bubuh dekat sini. Jadi janin tu dia akan bubuh, dia akan tutup, dan ada upacara nak bagi dia makan. Dia boleh jadi macam-macam tu, nak sihir orang boleh dengan dia guna loket tu, ya. Dia nak berniaga, nak bagi untung, nak tarik orang ramai, orang jadi suka, orang jadi ketagih, teringin nak beli, duduk sampai ceruk mana pun orang boleh mai, duduk bertandang tu, tak boleh tinggal. Tak silap saya nama dia loket janin, ya? Loket janin. Dia daripada besar ni, janin daripada besar ni. Janin dia boleh jadi besar ni dalam 2-3 bulan. Janin dah memang berupa janin dah, berupa manusia dah, ya? Dia berupa manusia kecil, ya. Dia ambil buat keluar, dia ada tok bomoh dia yang nak menterakan dia, ya? Nak ada bacaan-bacaan dia. Dan orang yang ingkar sihir, dia ingkar ijma', sepakat dah memang sihir wujud. Ada orang kata alah tak ada ni, mengarut dia. Jaga, bahaya. Sebab dalam Quran sebut sihir, yu'allimunan nasa sihr, ada sihir dalam Quran sebut. Kalau hang tolak sihir, maksudnya hang dah tolak satu part yang ada dalam Quran. Sihir tetap ada, cuma jadi dengan tak jadi, cuma betul kan tak betul, tu je. Ni jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan lah, masalah dengan sihir-sihir ni pun masalah juga. Kadang-kadang setengah orang dia punya tabiat dia tak boleh, dia kira sihir. Sakit kepala sikit, ni siapa sihir aku? Apa ke benda? Sikit-sikit orang sihir. Ni nak bagi tahu, Imam Jalaluddin As-Suyuti dia sebut dalam kitab tu, kata Luqtul Marjan tadi tu, kan? Sihir ada dua. Yang pertama, sihir dibuat oleh diri dia sendiri, sihir. Nak beritahu saya, ni duk tahu sihir orang lain buat dekat orang dia. Sebenarnya ada sihir yang kebanyakan sihir ni yang banyak diri dia sendiri yang create sihir.
Saya duk cari macam mana diri dia boleh create sihir. Dia cerita satu persatu. Dan saya jumpa seorang pensyarah psikologi. Rupa-rupanya bila saya cerita, dia terkejut. Oh, dia kata ni dalam ilmu psikologi, psikik tu juga adalah sihir. Kan jadi kes apa? Potong kepala Abang Ipang dia. Saya dengar cerita lah, wallahualam betul ke tak betul, wallahualam. Kata ada bisikan, kan? Dia ada bisikan suruh buat. Sama juga dengan bunuh diri macam tu juga, dia ganggu. Ni ada orang duk bisik ni, suruh dia terjun. Saya nak beritahu ni, dia secara logikal saja. Dari sudut cerita yang orang buat ni. Kan? Tuan-tuan, kita ni tak ada orang pernah bisik. Kan? Ada orang ni, tak ada duduk senyap dia, saya duduk cakap ni, dia duduk bisik. Jaga ni, ustaz ni pembohong ada. Okey, katalah contoh tuan-tuan duduk tengah relax, duduk ni dengar, tiba-tiba ada suara main kat telinga. Kata, dengar cakap dia. Agak-agak jadi kena. Kita ni hak normal. Jadi mana? Lari tak cukup tanah. Tak ada orang, tiba-tiba suara ada. Betul tak? Itu maksud kalau bisikan daripada sesuatu entiti lain. Maksudnya kita akan gerun, takut. Allah Ta'ala bagi sen tu dah kita dah. Memang ada dah manusia tu, dia ada sen tu dia. Kalau betul lah benda tu. Ni saya cerita bukan saya nak bangkang benda ni tak wujud. Benda ni wujud. Kalau betul kalau ada orang main ada bisikan dekat kita, pasal apa orang yang ada bisikan tu dia tak takut dengan bisikan tu? Soalan pertama saya nak tanya. Pasal apa dia boleh ikut ada orang nak cakap kat telinga dia ni? Suara dia cakap. Apa-apa pun dia duduk relax seorang-seorang dia duduk sembang dengan kawan ni. Kawan ni duduk cakap kat telinga dia. Pasal apa dia tak takut? Tu yang pelik dah. Kan? Adatnya manusia ni satu benda yang pelik, kalau tiba-tiba suara tu dia tak boleh datang dengan macam tu saja suara dia, mesti kena ada jisim dia yang nak berkeluar suara tu. Tiba-tiba tak ada nampak jisim apa, tiba-tiba suara main duk kat telinga, duk sembang, duk bisik, ada macam orang duk bisik kat telinga. Hei, kalau kita lah duduk saja-saja sambil tengok TV, tiba-tiba orang bisik. Hei, apa benda ni? Mestilah terkejut. Dia tak? Tapi pasal apa orang ni dia tak terkejut, dia jadi member je. Pasal apa? Inilah saya nak beritahu, sihir diri sendiri. Sebab tu dia tak terkejut. Dia membina, dia sendiri yang create. Kalau dari sudut psikologi dia, halusinasi dia punya bahasa dia, kan? Dia bila datang kemurungan, datang stres yang apa, yang yang melampau, dia tak boleh, dia tak ada tempat dah. Dia tak ada Tuhan. Punca dia ni sebab kejahilan, sebab tak mengaji akidah, tak mengaji tauhid mantap, tak betul-betul beriman dengan qada dan qadar. Sebab tu ni orang boleh kena ni. Dia timbul soalan banyak dalam diri dia, maka dia akan create macam satu orang tolong jawab. Dia yang create. Tu dia panggil sihir diri sendiri. Jadi orang kena setengah-setengah orang, dia sakit ke apa, lepas tu dia tuduh orang sihir. Sebenarnya tak. Cek dulu. Bukan maksudnya saya nafi orang tak boleh buat sihir tak. Sebab cek dulu. Tengok dulu macam mana keadaan dia. Ya? Pergilah cek doktor dulu. Cerita dulu apa cerita. Sampai doktor tak boleh nak apa? Tak boleh tangkap ni. Ni semua cek dah ni. Scan segala macam mak nenek punya scan dah. Tak boleh dapat juga ni. Tak boleh capai juga ni. Doktor sendiri dia akan beritahu, boleh berubat kampung lah. Tu dia akan beritahu tu. Kalau arwah Dr. Harundin pun, kalau dia nak berubat, dia tanya dulu. Pergi hospital lagi. Kalau dia main kata sakit ni, pergi hospital lagi. Dok lagi? Tak dok lagi, pergi hospital. Pergi cek dulu. Tengok dulu. Kadang-kadang punca dia memang daripada punca sebab zahir. Zahir tu maksudnya mungkin dia sebab
Dia tiba-tiba main lemah badan, main habis ni lenguh-lenguh ni, tak larat nak bangun lah apa semua, nak buat kerja semua jadi lesu lah apa semua. Orang sihir aku dah ni. Banyak cantik, hampirlah cek dulu, pi klinik, cek tengok-tengok, no. Kencing manis 33. Lepas tu dia dah kata sihir. Itulah punca dia. Pilah berubat kencing manis tu. Jangan kata yang tu sihir. Setengah orang tu dia boleh bila dia rasa yang tu pasal dia datang daripada diri dia sendiri. Ni saya nak bagi ni satu pada tuan-tuan. Jaga hati-hati. Jangan kita create tak tentu hala. Lebih-lebih lagi perempuan. Perempuan ni dia punya psychic dia tu lagi kuat daripada lelaki. Sebab orang perempuan dia banyak, dia punya sifat perempuan ni dia banyak kata apa, tak ada pedoman. Sifat perempuan dia tak ada pedoman. Sebab tu bila dia kahwin, laki dia kena ikut laki, dia kena taat kepada lelaki dia, dia kena taat kepada suami dia. Itu dalam Islam dah letak dah kan? Sebab dia apa? Syahwat dia tinggi. Syahwat dia tinggi. Syahwat tinggi bukan masalah seks. Syahwat lain, keinginan lain. Jadi keinginan tu bila tidak dapat dicapai, maka dia boleh. Sebab tu orang perempuan mudah jin-jin apa semua mudah nak masuk dalam badan sebab dia lemah di situ. Iman dia lemah. Dia kurang pegangan dia. Orang lelaki ni dia banyak, bukan tak boleh rasuk, tapi dia banyak kuat. Ada semangat dia lain. Jadi yang duk kadang-kadang yang duk jadi bisikan-bisikan tu kadang-kadang lah saya bagi tahu lah, bukan semestinya, tapi kadang-kadang berlaku bisikan tu ialah datang daripada tuan badan tu sendiri. Dia yang create orang tu. Dan saya dah jumpa 2-3 orang dah yang macam ni. Budak sekolah pun ada. Dia tak mau main sekolah. Pak dia sampai bawa main kata. Lepas tu pak dia cerita, panggil saya main duduk ujung, dia duduk seorang-seorang dia. Dia tak kawan dengan siapa-siapa. Saya tengok dia duduk seorang-seorang dia, lepas tu dia duduk senyum. Dia sembang. Saya tak tengok, lepas tu ayah dia panggil. Dia kata, Ustaz, tolong dia jampi sikit apa semua ni. Dia kata, anak saya ni. Saya kata pelik lah, dia tak mau main sekolah. Lepas tu ni tak tengok tadi dah. Saya tengok. Dia kata dia ada kawan dia. Kawan dia ayah tak nampak, mak pun tak nampak. Jadi saya rasa dia ada gangguan, ada makhluk lain. Tu ayah dia. Saya tak pandang dia ada makhluk lain. Lepas tu saya jumpa ni kaunselor. Saya tanya budak ni ada masalah lah ni, okey pernah dia punya contoh, dia ceritalah asal usul macam mana dia ni, macam mana dia keadaan dia. Saya kata okey saya nampak dah punca dia. Dia tahu. Jadi masa ayah dia hantar tu, dia tak pakai baju sekolah. Kalau dia pakai baju sekolah, dia tak mau. Jadi sampai ayah dia kena telefon pergi dekat pengetua, boleh tak anak saya tak pakai baju sekolah, dia nak pakai baju biasa, baju kurung, ikut sekolah dia lah, dia nak pakai kan. Lepas tu dia nak pakai itu boleh tak, tapi dia boleh main sekolah. Tak apalah, bagilah, yang penting dia mau main sekolah. Dia tak mau. Punca dia ni selalunya orang takkan cerita punca, tapi kita boleh dapatlah punca dia. Bila dia panggil anak dia main, saya pun sembang lah depan ayah dia. Saya kata, nama apa kawan tu? Dia terkejut. Saya kata, nama apa kawan tu? Kan? Terkejut. Dia kata, Ustaz nampak ke? Dia kata, Ustaz nampak ke? Alah, kamu ingat saya ni siapa? Kata, saya lebih daripada kamu lah. Kata, kamu yang tak nampak saya ni ada lagi ni nampak ni. Ni atas kepala saya semua ada ni. Ni dia bau apa semua. Nampak? Tak nampak? Saya nampak. Dia abang lah nama kawan dia. Bila lagi dia main? Baru lagi dia main. Dia selalu suruh buat apa? Dia abang kata tak payah pergi sekolah. Kan? Main dengan dia. Kata, pasal apa? Kata sekolah. Kata, kawan-kawan semua tak mahu kawan. Jadi dia nak kawan dengan saya. Jadi, dia kata yang tu. Tak apalah yang tu. Boleh tak Ustaz nak sembang sikit dengan kawan tu? Kan?
Saya pun pergilah depan dia. Saya pergi cakap. Depan dia dengar. Saya kata kawan ni, dia orang ni, dia macam ni. Dia memang dia nak belajar. Tapi jangan ganggu dia. Boleh tak pergi duduk di rumah dulu. Kan? Waktu sekolah nanti balik. Kan? Kawan. Lepas tu, kawan ni pun, dia pun senyum. Saya kata apa saya pun senyum. Kata, nak tergelak. Kata dia pun gelak. Kan? Dia pun gelak. Lepas tu saya cakap ke dia, macam mana boleh tak kita buat deal, kita janji, kan, kawan ni tak usah ikut mai sekolah, pergi tinggal dulu di rumah, mai sekolah tak usah bawa dia. Dia rumah saja. Ayah dia ni. Macam tu keadaan. Lepas tu dia pun setuju. Kan? Setuju, saya pun tak apalah sembang. Perempuan. Saya pun sembang dengan dia. Boleh tak? Mai sekolah ni tanpa ada kawan ni. Dia kata tak seronok. Bila dia sebut saja tak seronok tu, saya tahu lah punca dia. Punca dia tak mau sekolah tu. Ayah dia yang paksa dia nak main juga sekolah tu. Ayah dia jangan nak juga sekolah tu. Itu punca dia. Jadi dia datang benda tu, dia create. Sebenarnya benda tu saya pun tak nampak. Kan? Saya kelentong je. Psikologi je. Saya guna psikologi je. Kan? Bila saya sembang, dia terkejut, kata ustaz nampak dia sebenarnya dia yang create benda tu, dia yang wujudkan orang tu yang ada, dia panggil body. Dia wujudkan yang tu. Bila dia wujudkan yang tu, jadi dia duduk sembang, dia rasa selesa dengan orang tu. Saya abang kat dia, nanti saya sembang ayah, saya abang kat dia, senang ya berubat dia. Orang tu pun saya tak abang sampai sudah kat ayah dia, kata orang tu benda apa psikologi ya, takut sekali dia anggap saya ni pembohong, kan? Sebab dia dah tahu kata saya boleh nak settle anak dia. Saya kata tak apa, yang tu saya settle. Nanti saya hantar geng saya juga pergi tangkap, gari dia terus dengan kawan lah. Saya kata kat ayah dia macam tu, kan? Saya kata satu je cara dia. Kata abang bawa anak abang tukang sekolah, tanya dia sekolah mana yang dia nak. Dia kata saya ni macam ni tak apa bang, abang try tengok. Kalau tak boleh abang main balik. Boleh, tak ada masalah. Pergi sembang dengan pengetua. Boleh boleh, tak ada masalah. Pergi dengan PPD pun boleh sembang. Pergi kita sebab kita untuk anak kita. Tukarlah anak dia pergi ke sekolah yang dia nak. Selesai masalah. Sampai hari ni, sampai masuk universiti saya jumpa macam mana? Tak ada ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz tambat macam mana? Ada cara dia, nak main kena nampak mata. Saya tentu ya. Saya tak habaq sampai ke sudah. Ni kalau dia dengar ni tak tahu macam tak dia kena saya kan. Jadi benda ni saya nak beritahu, benda ni yang saya jumpa memang dia sendiri create. Dia create benda tu. Sebab apa tujuan dia? Sebab dia tak mau main sekolah, dia tak suka sekolah tu. Ayah dia yang suka. Jadi dia tak ada cara dah nak lawan. Dia kata dia tak mau main, ayah dia bagi jawapan macam ni. Dia tak upaya nak buat. Jadi cara dia ialah aku kena buat begini supaya orang nampak benda ni. Itu dia punya keputusan. Boleh buat. Bahkan orang perempuan dia boleh buat. Ni ada pengalaman saya 2, 3, 4 benda lagi yang dia buat jenis bentuk psikologi yang memang berjaya. Tok bomoh mana pun main tak berjaya. Tapi kita guna psikologi berjaya. Sebab benda tu atas dasar psikologi. Dia sedut dah. Sebenarnya psikologi itu ialah memang ada. Seperti mana Imam Jalaluddin Asyuti sebut, sihir yang datang tu bukan daripada orang lain, tetapi sihir tu diri kita yang menyihir diri kita. Sebab itu kita jatuh sakit. Pasal apa? Sebab daripada diri kita, dalaman kita. Sebab tu jangan tinggal Al-Quran, jangan tinggal zikir kepada Allah. Semua itu adalah perisai. Quran kena sedia dengan Quran, barulah dia jadi syifa. Itu cara dia. Baik. Okey, habis dari situ kau pergi ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang beri manfaat, ataupun ilmu lain yang bagi manfaat yang tak baik, yang tu tak dikira. Tak boleh menjadi kebaikan pada diri dia dan juga pada orang lain. Dan kedua, doa bagi anak. Doa bagi anak.
bagi anak lah. Doa bagi anak yang soleh maksudnya. Doa bagi anak yang soleh. Dan ketiga, menanam pohon tamar. Dan keempat, wakaf. Dan kelima, pusaka Quran. Dan keenam, melazimkan tempat yang ditakuti daripadanya masuk seteru dengan terkejut. Melazimkan ni maksudnya dia kata apa, tempat yang orang takut, dia buat benda tu supaya lari orang jadi tak takut. Tu dia bagi manfaat tu. Ya. Dan ketujuh, menggali telaga. Dan kedelapan, menderaskan sungai. Sungai slow, dia pergi korek bagi laju sungai supaya orang lain dapat manfaat dia juga. Dan kesembilan, membuat rumah bagi orang dagang, maksudnya orang musafir yang mendiami ia kepadanya. Orang musafir buat rumah tempat orang persinggahan, R&R, buat tempat orang nak singgah. Dan ke-10, membuat rumah tempat berzikir. Buat apa, ke-10 buat apa, kata apa ni, buat apa, rumah tempat orang belajar, buat rumah tempat orang nak duduk berzikir, berhimpun ramai-ramai buat berzikir di situ. Dan itu yang ke-10. Dan yang ke-11, mengajar Quran yang mulia. Sebelah juga. Sebelah lah, memang sebelah. Dan yang ke-11, mengajar Quran yang mulia. Maka ambil olehmu akan dia, akan ilmu hak yang diberikan tadi itu, daripada beberapa hadis dengan dihingga. Ambil hak sebelah ni, kata semua ni ialah hak yang dia sebut dalam syair tadi, 11 perkara tadi ni semuanya ada hadis dia, berlambak-lambak hadis cerita berkaitan dengan hak sebelah tu. Maksudnya bukan takat 3 saja. Yang orang dok pegang hadis itu 3 saja, yang lain tak boleh. Anak yang soleh, orangnya yang tak, yang orang lain orang soleh tak boleh, tak capai. Itu tak betul ya. Tidak ada jalan untuk nak menolak daripada hadis-hadis lain. Dan menceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang sahih daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah ta'ala. Artinya bahawa sungguhnya, bahawasanya yang lebih sebenar-benar barang yang kamu ambil kerananya akan pengupah, ambil upah paling afdal sekali, paling sebenar-benar sekali yang layak mengambil upah, kitab Tuhan, yakni Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung yang itulah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah.